Ada satu pot chicken tender dekat Kelang yang favourite aku. Aku dah datang sini dah lebih dari 10 kali. So ini aku datang lagi sebab dia chicken tender yang betul-betul dia pakai tender, bukan pakai chicken breast ke, bukan pakai apa. Okey. Nama kedai ni Cloud Chicken Tender dekat Pulau Indah, Kelang. So jom kita. Chicken tender yang dia betul-betul pakai tender, bukan pakai chicken breast. Betul bang, pakai chicken tender kan? Kita orang pakai chicken tender. Tengok. Ini betul-betul dia pakai chicken tender, dia bukan pakai chicken breast. Kebanyakan orang jual chicken tender, dia cakap dia pakai chicken tender tapi hakikatnya dia pakai chicken breast, bahagian dada. Dada ayam ni betul-betul dia pakai bahagian tender. Tengok. That's why size dia besar-besar. Aku suka betul tengok orang tengah prepare makanan ni. Tapi tak boleh dekat sangat. Akan masuk pula air liur aku dalam ni. Tengok dia deep fry. Kenapa ketuk-ketuk lah? Berbunga-bunga. Oh, macam tu dia buat nampak bunga. Tengok. Patutlah berbunga-bunga. Kalau makan ni berbunga tak? Berbunga. Tak boleh berbunga lah sebab aku dah kahwin. Tak boleh berbunga, marah bini aku. Tengok. Inilah terjadi bunga dia. Nampak hasil dia ketuk-ketuk tadi tu, jadilah bunga macam ni. Besar juga chicken tender kat sini. Jahat buat. Pakai sos apa ni bang? Honey butter glaze bang. Apa? Honey butter glaze. Pedas tadi? Pedas. Tengok. Tengok, dia sapu. Ini sakit perut aku ni. Pedas sangat ni, takut pula aku nak pakai. Tak ada apa selamat Tak ada apa. Selamat siap dah. Kau tengok chicken tender dia. Bapak besar weh. Kau tengok Ni yang pedas dia. Tengok. Bapak besar. Tengok. Ni pula yang terbiasa, yang tak pedas. Sos kita boleh pilih dua lah. Betul bang? Betul, boleh pilih dua bang. Saya nak ni apa ni? Ini ranch. Ranch dengan secret. Secret. Okey, saya ambil ranch dengan secret lah. Okey, so jom kita makan. So, tengok guys. Ini dia chicken tenders kat sini. Sebab dia besar, sebab dia betul-betul pakai chicken tender lah. So, jom kita tengok dia punya tekstur dia. Macam mana korang nak tahu perbezaan chicken tender dan bukan dia pakai tender. Tengok. Aku kopak sikit. Nampak? Ini baru betul chicken tender. Faham? Tapi aku suka lah bila dia kopak-kopak tadi. Dia kata nak buat bunga. Memang jadi betul bunga dia. Okay, first aku nak cicah dengan dia punya ranch sauce. Ni bang, tengok. Pekat mat ranch sauce dia. So aku makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Nampak? Pekat, likat, elok. Tak cerai orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Sebab dia baru angkat, memang juicy habis. Dan kau dapat rasa lah bahagian ayam tu yang memang dia ada urat dia. Nampak? Beza tender dengan breast ni, dia kalau tender ni dia ada urat. Dia macam berurat lah. Dan dia punya ranch sauce ni aku suka, dia rasa macam creamy, masam-masam dan dia rasa manis. Dan dia tak ceroy, itu yang best. Bila setelah aku makan chicken tender ni, dia punya ranch sauce dia cair. Aku takut sebenarnya nak makan yang pedas ni. Aku minta, takut betul lah. Okay, yang ni dia punya yang pedas sikit lah. Spicy je. Dia pedas sebab tak adalah pedas yang tu pedas. So aku cakap dia punya secret sauce. Tengok. Banyak. Dia punya elok banget. Ni dia punya secret sauce. Macam secret sauce ni lagi sedap daripada ranch sauce. Aku suka lah secret sauce lah. Yang set aku ambil ni family set, ada 5, boleh pilih 2 sos. Harga dia RM22. Kalau original 20 original 20, kalau mix 22. Dan kau boleh pilih 2 sos lah. Dia ada cheese, ranch sauce dengan secret sauce. Tapi aku prefer korang, better korang ambil dia punya ranch sauce dengan secret sauce. So korang try lah chicken tender dekat Cloud ni, dekat Teluk Pulai. Dia berhadapan dengan Canet Medifron. Tunjuk Canet Medifron. Okay. So korang datanglah sini dan rasa memang puas hati gila. Memang besar gila saiz chicken tender, okay? Apa-apa pun, jom kita makan.